Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari 2-0. Nampak macam selesa, tapi game semalam agak merunsingkan minda. The amount of chances yang Arsenal concede merisaukan lah. Tapi kita kena be positif juga. Sebab kalau kita tengok on a bigger scale, MC drop points 2-2. Liverpool drop points, kalah 1-0. And the only team English side yang menang this week adalah so far adalah Chelsea dengan Arsenal. And Arsenal pun menang first game. So kita ada 6 points dalam league phase out of 8 game lah. And actually benda ni sangat-sangat positif sebab kalau kita tengok game semalam, Arsenal buat 5 changes daripada game before. Okay, so maksudnya benda yang ada kat Arsenal sekarang yang tak ada kat season-season sebelum ni. Dan kita nampak kenapa pandit-pandit dah start cakap pasal benda ni, most complete team, the most convincing team. Isilah satu yang aku tengok result sendiri lah. Bukanlah rotate, tapi last kita boleh cakap last game tak ramai pun first team kan. Tapi point adalah berbeza team, 5 player bertukar, still dapat result 2-0. And kita kena berpijak atas bumi nyata, Mat. Memang kalau kau tengok game, Arsenal concede chance after chance after chance. And aku rasa macam nak bagi the best player on the pitch malam yang match kat David Raya bagi aku. The amount of saves yang dia buatkan aku terkilan. Kenapa Mamat ni bukan first choice goalkeeper Spain? Tapi disebabkan Spain sendiri pula memang menang Euro hari tu, so kau tak boleh nak cakap manager tu buat keputusan yang salah. Sebab ternyata keputusan adalah keputusan yang betul. It's just that Raya kena lagi prove diri dia. Sebab kalau kita tengok game ni, dah lah save after save, shot stopping rocket. Dia punya distribution superb gila, Mat. Passing Raya, dia tahu play mana yang paling sesuai untuk receive pass. Dan the amount of weight behind pass tu berapa yang diperlukan. So shout out kat David Raya, super performing gila Mat semalam. Ben White agak shaky, yang buatkan Arsenal concede banyak gila chance. Tapi kau kena faham, Ben White season ni berapa game je, Mat. Dia main berapa minit je. And aku tak nafikan game ni sangat sesuai untuk start dengan Lewis Kelly. Sebab game ni walaupun Champions League, big game, orang akan nervous, tapi main kat home. So aku rasa pressure tu tak akan rasa sangat lah main kat home. And this is the best game untuk dapatkan minutes dalam play Arsenal, especially akan go into this game week. Kalau tengok game remain Arsenal untuk bulan ni dalam Premier League, tak adalah sesukar top team macam Liverpool. So itu adalah benda positif and perlukan depth. And rasa macam pelik kan, sebab Arsenal dengan depth. Dulu Arsenal dengan depth macam takkan berada di satu perbualan yang sama. But hidup perlu teruskan. Lewis Kelly put in a performance my game ni. Lewis Kelly, dia tengok Calafiori dapat kepercayaan every single game untuk start, membuatkan aku rasa mesti dia fikir, aku ingat Cenko Chow, aku akan jadi that guy lah. Sebab last season aku jadi that guy. Tapi rupanya aku jadi that guy sebab injury Calafiori. Tapi aku tak nafikan lah, sebab Calafiori pun super, man. Setiap kali dia invert, setiap kali dia boleh invert dan dia boleh overlap. Macam Lewis Kelly, obvious, man. Kalau kau main gameplay Arsenal memang kena invert. Sebab tu dia ada Merino kat depan. Sebab Merino akan ada player yang dia boleh bounce off in terms of technicality of Merino dengan passing dia. Passing Merino split line pasal super. And the physicality dia bawa balance kepada technical ability dia against team-team yang macam ni, Olympiacos, pemenang Greece punya league, iaitu dia bawa that physicality yang Greece punya league ada. So add dengan dia punya technical ability dia. And kita nampak front three yang lain pada lain, Trossard, Martinelli, Gyökeres. Aku sangat kesian kat Gyökeres, Mamat ni. Dia always sangat Arsenal front three bertukar, so dia tak dapat nak gel lah dengan dia punya teammates. Walaupun yes, dia contribute first goal Martinelli, tapi as a striker kau mesti nak score. Kau tengok muka dia lepas Saka score, bukanlah dia macam buat muka ke apa, tapi dia nampak macam aku tak gol lagi hari ni. Sebab dia tahu Saka boleh pass kat dia. Tapi aku tak salahkan Saka dan Gyökeres. Aku suka Gyökeres punya mentality sebab dia still celebrate. Cuma nampak lah, like kau punya perasaan yang nampak kat muka kau tak boleh nak cover kan. So aku sangat Gyökeres untuk benda tu, sebab aku rasa banyak times yang dia boleh dapat bola pass and yang aku rasa dia boleh finish. Tapi kalau nak fikir negatif pula susah juga, sebab dia juga dapat banyak chance juga, at the same time tak gol kan. Cuma kita nak bagi dia banyak lagi chance, sebab this is type of games yang kita expect dia untuk score Olympiacos, iaitu team yang mana bukanlah
dalam top 5 leagues in Europe kan. So sepatutnya dia boleh jadikan game ni makanan dia untuk bina lagi confident. Tapi dah berapa game lagi Gyökeres tak score, so dia akan membawa lagi kepada next games yang mana dia dah tak score lagi. So itu mungkin akan henyak dia punya confident. Tapi so far tak nampak lah, sebab setiap game nampak hunger dia sama. Hunger. Shout out kat Martinelli, Mat. Berapa dah? 3 gol. Yang mana season ni start itu, kau cakap Martinelli ni dah habis. Aku termasuk finish dah this guy. Buktikan diri dia lagi. Sebab Arteta finally jumpa role yang terbaik untuk dia. Bagi dia kebebasan untuk lari. Kau robotkan dia, memang asal pun jadi robot. Kau kena bagi dia kebebasan untuk takutkan defender. And disebabkan dia on form term scoring goal, aku rasa defender pun dah start takut dah dengan si Martinelli ni, Mat. Aku tahu tak? Masukkan Saka, improve sharpness dia supaya dia masuk minggu ni nanti. Game minggu ni dia dalam keadaan dia panas, dia bukan keadaan sejuk. So itu positif lah. Walaupun masuk berapa minit je tapi score. So itu benda yang mahal daripada man management Arteta yang kita nampak. And also satu benda yang aku nak sentuh is kepentingan untuk Saka tak start sangat-sangat penting lah. Sebab apa? Sebab Arsenal tak ada depth kat belah kanan. Aku nak tengok Dauman start, tapi tengok Dauman tak start pun Arsenal struggle. Kalau Dauman start aku jam lah. Tapi keputusan bijak buat Arteta juga, shout out kat Arteta sebab tak startkan dia. And then Saka masuk main belah kiri, Mat. Bro, Arteta dah masuk that fasa manager, kematangan manager yang mana buat eksperimen. Dulu kan Arteta kau boleh expect apa, tahu dah apa sentiasa apa yang nak buat. Tapi kau tengok tak pernah expect. Tengok Martinelli belah kanan yang mana jarang kau nampak, Saka belah kiri yang jarang kau nampak. So benda-benda ni yang mahal lah. And kenapa aku tak backup David Raya juga bagi aku man for the match, aku cakap awal tadi. Sebab walaupun dia save banyak, sebab aku expect benda tu kat home sepatutnya selesa. So Odegaard game changer. Odegaard lepas injury shoulder, masuk game Newcastle, masuk game ni, this is the Odegaard yang kita nampak 2-3 season lepas. Keberanian untuk create, bukan hanya fikir keep possession. Faham tak? So aku suka tengok Odegaard yang sekarang. Aku excited nak tengok ke mana confidence Odegaard ni boleh bawa di season ni lah. But aku rasa 2-0 performance tak berapa meyakinkan. Result meyakinkan, performance tak. Sebab kongsi banyak gila chance. Aku sebenarnya tu boleh improve. Sebab Zubimendi pun shaky sikit game ni. But selain pada tu, move on to the next game. Jangan overthink. Take one game at a time. Sebab sebelum ni belum apa-apa kita dah fikir pasal title. Belum apa-apa kita dah fikir pasal title. And apa yang jadi selalu makan Disney. So yeah, we'll see kat mana benda ni bawa Arsenal Champions League campaign.